Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sempena dengan pilihan raya umum yang ke-13 nanti, maka saya mewakili Pakatan Rakyat Negeri Perak merayu dan juga memohon supaya seluruh pengundi-pengundi di Malaysia mengambil kesempatan ini untuk mengundi Pakatan Rakyat PAS JP Keadilan bagi menyelamatkan negara kita. Apa yang berlaku dekat negeri Perak apabila rakyat berani membuat perubahan? Tak sampai 11 bulan, kerajaan Pakatan Rakyat dirampas oleh UMNO Barisan Nasional yang dipimpin oleh Najib Tun Razak. Walaupun Najib telah menyatakan bahawa dia akan pertahankan Putrajaya sampai berkecai tulang dan daging, dan dia telah pun kotakan apa dia kata di negeri Perak, tapi kita masih lagi pertahankan hak rakyat. Maka saya memohon dan merayu supaya dalam pilihan raya ini kita pilih Pakatan Rakyat, kerana buat pertama kalinya PAS JP Keadilan kita bersetuju untuk duduk di bawah Pakatan Rakyat. Kita telah pun bertanding dalam pilihan raya ini sebelum pilihan raya ke-12 secara individu. PAS bertanding individu bersendirian, Keadilan juga begitu dan DAP juga begitu. Dan kita dapati ini memberikan kekuatan kepada BN. Mereka akan terus berkuasa. Maka pimpinan PAS DAP Keadilan datang dan bersetuju untuk bergabung di atas Pakatan Rakyat. Dan untuk itulah hari ini dengan Pakatan Rakyat kita boleh memenangkan 5 negeri pada awal dan akhirnya kita ada 4 negeri. Dan keempat-empat negeri ini memberikan prestasi yang baik kepada rakyat negeri masing-masing. Jadi sudah tentulah dengan pengalaman 4 tahun yang diperoleh oleh Pakatan Rakyat di negeri-negeri Pakatan Rakyat, kita juga boleh laksanakan di peringkat Putrajaya. Maka lagi sekali saya mengatakan bahawa pilihan raya yang akan datang adalah pilihan raya yang mesti kita menangkan Pakatan Rakyat, insya-Allah, supaya kita boleh menyelamatkan bukan hanya negeri kita, tapi menyelamatkan masa depan generasi anak cucu kita yang akan datang. Cukuplah dengan dasar-dasar dan juga dengan perkara-perkara yang berbentuk perkauman yang menunjukkan tahap rasuah yang tinggi, yang menunjukkan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan sebagainya. Cukuplah itu. Marilah sama-sama kita membuat perubahan dan kita pastikan negara kita ini boleh berubah. Women yiting huan, women yiting yao huan, ma sang huan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat.